Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan ini adalah bagi kursus GGGA 3242 Latihan Pendidikan Keusahawanan Semester 1 Sesi 2025-2026 Set 5. Tajuk projek keusahawanan kumpulan kami ialah penyedut aromaterapi. Produk ini diinspirasikan untuk membantu pengguna menenangkan emosi, meningkatkan fokus serta memberi kesegaran minda melalui aromaterapi yang mudah dibawa ke mana-mana. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 8 orang ahli, iaitu pertama, Nurul Batrisha binti Ahmad, kedua, Nur Huda binti Muhammad Nasir, ketiga, saya sendiri Ainur Najwa binti Kamaruddin, keempat, Hanim Sufiah binti Cik Hasan, kelima, Ifan Azura binti Nazri, keenam, Muhammad Izham Haris bin Zainal, ketujuh, Muhammad Adib bin Muhammad Sofi, dan yang terakhir ialah Muhammad Amirun Akil bin Muhammad Nazri. Okey, seterusnya pengenalan. Penyedut aromaterapi merupakan salah satu kaedah terapi alternatif yang semakin mendapat perhatian masyarakat kerana manfaatnya dalam membantu meredakan stres, meningkatkan fokus dan memberikan rasa ketenangan. Produk aromaterapi kini hadir dalam pelbagai bentuk seperti minyak pati, lilin wangi, diffuser dan balm. Selain itu, penyedut aromaterapi dibangunkan sebagai satu inovasi yang lebih mudah, ringkas dan membawa aroma terapeutik secara terus kepada pengguna. Inhaler ini bersaiz kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana justeru membolehkan pengguna mendapat manfaat aromaterapi bila-bila masa yang diperlukan. Produk ini diformulasikan menggunakan campuran minyak pati semula jadi yang mampu membantu meningkatkan ketenangan, mengurangkan keletihan dan menyegarkan minda. Okey, seterusnya ialah objektif projek. Pertama, menghasilkan produk aromaterapi yang lebih mudah digunakan. Okey, ia dapat membangunkan inhaler aromaterapi yang bersaiz kecil, praktikal dan sesuai digunakan oleh semua golongan termasuk pelajar, pekerja, atlet dan individu yang memerlukan kelegaan segera. Yang kedua adalah meningkatkan kesedaran manfaat aromaterapi. Ia memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kebaikan pengguna minyak pati semula jadi dalam membantu menguruskan stres, meningkatkan fokus dan kesejahterataan emosi. Okey, seterusnya adalah menjalankan strategi pemasaran yang berkesan. Ia dapat melaksanakan pelbagai pendekatan pemasaran seperti media sosial, poster, promosi harga dan kod QR untuk memastikan produk dalam diperkenalkan secara meluas kepada pelanggan sasaran. Yang terakhir ialah membina kemahiran keusahawanan dan pengurusan projek. Ia memberi pengalaman kepada ahli kumpulan dalam aspek perancangan, pembungkusan, pemasaran, pengurusan kos dan strategi jualan. Seterusnya, saya teruskan dengan kajian pasaran. Kami menggunakan Google Form untuk proses mengumpul dan menganalisis maklumat berkaitan pasaran bagi memahami keperluan, kehendak serta trend pengguna. Tujuannya adalah untuk membantu perniagaan mengenal pasti peluang, cabaran dan membuat keputusan serta strategi yang lebih berkesan. Kumpulan sasaran utama sentuhan aroma ialah pelajar dan atlet UKM kerana mereka mempunyai jadual yang padat serta terdedah kepada tekanan akademik dan fizikal. Oleh itu, golongan ini memerlukan kaedah yang pantas dan mudah untuk mengawal emosi, kekal fokus dan tenang. Seterusnya ialah kumpulan sasaran. Berdasarkan analisis responden, kajian ini melibatkan dua kategori pengguna iaitu pelajar dan atlet sukan. Daripada jumlah keseluruhan seramai 57.9% responden merupakan pelajar manakala 42.1% lagi terdiri daripada atlet sukan. Dapatan kajian menunjukkan golongan pelajar lebih cenderung untuk menggunakan produk sentuhan aroma berbanding atlet sukan. Seterusnya, untuk permintaan pasaran, seramai 38 orang responden telah memberi maklum balas dalam kajian ini. Responden terdiri daripada dua jantina iaitu lelaki dan perempuan.
Daripada jumlah tersebut, majoriti responden adalah lelaki iaitu sebanyak 63.2%, manakala selebihnya 36.8% merupakan responden perempuan. Kesimpulannya, dapatan kajian ini menunjukkan majoriti responden yang terlibat dalam kajian ini adalah lelaki berbanding perempuan. Seterusnya, jenis penyeduh aromaterapi. Berdasarkan dapatan kajian, pilihan penyeduh aromaterapi oleh responden menunjukkan varian fokus mencatat perasukan tertinggi iaitu 28%, diikuti deep sleep 25%, mood 24% dan calm 23%. Responden ini menunjukkan cenderung memilih varian fokus kerana aromanya membantu meningkatkan tumpuan serta kejelasan minda semasa melakukan aktiviti harian. Seterusnya, demografi responden mengikut umur. Berdasarkan dapatan kajian, responden dalam lingkungan umur 13 hingga 17 tahun, manakala majoriti responden iaitu 73.7% berada dalam lingkungan umur 18 hingga 15 tahun, diikuti 26.3% dalam lingkungan umur 25 hingga 30 tahun. Ini menunjukkan golongan dewasa merupakan komponen utama yang terlibat dalam kajian ini. Dapatan maklum balas responden. Penyeduh aromaterapi, varian fokus mencatat jumlah responden yang menilai ia sebagai sangat berkesan paling tinggi iaitu 8 orang, diikuti mood 6, deep sleep 4, calm 0. Untuk penilaian berkesan, calm mencatat jumlah tertinggi iaitu 13 orang, diikuti deep sleep 9, mood 7 dan fokus 7. Menariknya, tiada responden yang melaporkan sebarang varian sebagai kurang berkesan, menunjukkan semua varian diterima baik dan memberi kesan positif kepada pengguna. Kesimpulannya, semua varian penyeduh aromaterapi diterima baik dengan fokus mencatat tahap keberkesanan tertinggi. Seterusnya, untuk produk penyeduh aromaterapi menerima penerimaan yang sangat positif daripada responden. Pengguna melaporkan kesan emosi yang sangat baik termasuk rasa lebih tenang, fokus dan bertenaga. Tambahan pula, maklum balas kualitatif daripada responden turut menyokong keberkesanan produk ini. Jelaslah bahawa produk ini diterima baik dan memberi kesan positif kepada emosi pengguna. Seterusnya, berdasarkan dapatan kajian, situasi utama penggunaan penyeduh aromaterapi adalah semasa belajar atau berada dalam kelas iaitu sebanyak 34.3%, ketika mengalami stres 34.3%, ketika mengantuk 21.2% dan ketika rasa cemas atau anxious 10.1%. Ini menunjukkan produk ini digunakan terutamanya untuk membantu meningkatkan fokus serta mengurus tekanan emosi dalam kalangan pengguna. Jelaslah bahawa penyeduh aromaterapi ini memain peranan yang penting dalam meningkatkan fokus dan mengawal emosi pengguna. Seterusnya, berdasarkan kajian ini, 100% responden menyatakan minat untuk membeli semula penyeduh aromaterapi dan tiada maklum balas negatif yang diterima. Dapatan ini menunjukkan tahap kepuasan pelanggan yang sangat tinggi terhadap produk ini. Seterusnya, berdasarkan dapatan kajian, majoriti pengguna iaitu 41.9% melaporkan rasa lebih tenang selepas menggunakan penyeduh aromaterapi. Selain itu, 27.9% responden merasa lebih fokus dan produktif. 20.9% melaporkan rasa lebih bertenaga atau ceria, manakala 9.3% merasai kesemua kesan tersebut sekaligus. Kesimpulannya, penyeduh aromaterapi memberi kesan positif utama dalam meningkatkan ketenangan, fokus dan tenaga pengguna. Okey, untuk slide pertama saya akan menerangkan kepada 3 komponen terlebih dahulu, iaitu yang pertama adalah key partner, yang kedua adalah key activity dan ketiga adalah value proposition. Untuk key partner, perniagaan kami bekerjasama dengan pembekal iaitu penyeduh aromaterapi Sunan Loka, syarikat kurier seperti JNT Express, pembekal bahan bungkusan serta influencer bagi membantu promosikan produk kami. Okey, untuk key aktiviti utama merangkumi pengurusan tempahan dan penghantaran produk, jualan produk secara fizikal dan digital, penghasilan kandungan promosi iaitu kami menyediakan poster
poster untuk mempromosikan produk kami, pengurusan media sosial serta pelaksanaan promosi seperti pemberian tester terlebih dahulu kepada customer dan kolaborasi bersama influencer. Okey, untuk nombor 3 adalah value proposition. Produk penyedia aromaterapi kami menawarkan mengikut kesesuaian sasaran kami, iaitu untuk mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus. Dengan kami menyediakan dengan rekaan bentuk yang kecil, mudah dibawa dan paling menarik adalah harga mampu milik selaras dengan sasaran kami. Dan kami perniagaan produk ini juga tidak menggunakan bahan terlarang, bahan yang selamat dan mesra pengguna. Okey, so kita pergi kepada next slide nombor 4, 5 dan 6. Okey, so untuk slide seterusnya iaitu nombor 4, 5 dan juga 6. Nombor 4 adalah customer relationship, nombor 5 adalah customer segment dan juga nombor 6 adalah key resources. Untuk customer relationship, hubungan pelanggan dibina melalui komunikasi dua hala secara aktif. Kami juga menyediakan tester kepada customer sebelum customer membuat pembelian, di mana customer boleh memilih aroma yang diinginkan dan mengikut keperluan tersendiri. Kami juga menyediakan sokongan melalui WhatsApp dan juga mesej langsung, di mana sekiranya customer ada pertanyaan dan masalah, kami sedia membantu secara terus. Serta pengumpulan maklum balas dan testimoni untuk penambahbaikan produk kami. Nombor 5 adalah customer segment. Perniagaan kami menyasarkan kepada dua golongan, iaitu pelajar universiti dan juga atlet. Kami menyasarkan pelajar universiti kerana setengah pelajar universiti mengalami tekanan dan berada dalam keadaan lesu ketika berada dalam kelas. So kami menyediakan aroma mood booster iaitu untuk membantu meningkatkan fokus dan meningkatkan mood ketika berada di dalam kelas lah. Untuk golongan seterusnya iaitu golongan atlet, setengah atlet memerlukan ketenangan ketika melakukan latihan. So kat sini kami ada aroma calm iaitu untuk memberi ketenangan kepada atlet lah. Secara tidak langsung dia membantu dari segi sokongan pemulihan fizikal maupun mental. Okey, untuk last kali iaitu key resources. Sumber utama termasuklah pembekal penyedia aromaterapi iaitu Sunaloka, perisan grafik seperti Canva, di mana kami menggunakan Canva sepanjang melakukan tugasan keusahawanan ini, bahan pembungkusan, platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, serta tenaga kerja bagi rekaan dan pemasaran. Okey, so kita pergi kepada next slide. Okey, so untuk slide nombor 7, 8 dan 9. Nombor 7 adalah channel, 8 adalah cost structure dan akhir sekali adalah revenue stream. Untuk channel, produk dipasar melalui media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Kami juga menjalankan jualan secara langsung seperti melalui Kabut sekitar UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak lupa juga kami juga melakukan promosi menggunakan influencer micro untuk menambahkan permintaan produk kami. Okey, untuk cost structure, kos utama melibatkan pada pembelian produk, stok produk iaitu daripada pembekal kami Sunaloka, bahan pembungkusan, kos logistik dan juga penghantaran iaitu melalui JIT Express serta kos pemasaran digital. Okey, so akhir sekali adalah revenue stream. Pendapatan kami dijana melalui jualan produk secara fizikal maupun dalam talian, hasil daripada modal yang dikumpulkan oleh setiap ahli kumpulan. Okey, so berikut merupakan bisnes model kanvas bagi perniagaan kami, iaitu selaras dengan keperluan khusus keusahawanan ini, iaitu menyediakan model perniagaan dan strategi. Okey, berikut merupakan ringkasan BMC kami, iaitu terbagi kepada 9 komponen: key partner, key activity, key resources, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure dan akhir sekali revenue stream. Okey, sekian itu saja daripada saya. Kita pergi kepada next slide. Nama saya Nurul Batrisya Binti Ahmad. Jadi saya akan menerangkan strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ialah perancangan yang menyeluruh
yang dirangka oleh sesebuah peniaga bagi mempromosikan produk dan mencapai sasaran jualan. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian pelanggan, meningkatkan permintaan serta membina hubungan jangka panjang dengan pengguna. Jadi, kumpulan kami membangunkan poster promosi yang direka khusus untuk menarik perhatian pelanggan serta memberi maklumat jelas mengenai fungsi dan kelebihan penyedot aromaterapi. Jadi, poster ini kami edarkan melalui media sosial agar mudah dilihat dan dikongsi oleh pengguna. Jadi, selain itu, ayat hebahan yang ringkas serta persuasif turut dimuat naik secara konsisten di platform digital bagi memastikan pengguna sentiasa menerima maklumat terkini mengenai promosi, stok baru dan kelebihan produk. Jadi bagi memudahkan proses pembelian, jadi untuk poster kami ni disebarkan turut disertakan dengan link ataupun nombor WhatsApp bagi menghubungkan terus ke pelanggan. Jadi kaedah ini kami dapat menjimatkan masa dan menggalakkan tindakan segera daripada pengguna. Okey, seterusnya ialah pemasaran melalui media sosial. Jadi media sosial ni merupakan media utama untuk kami mempromosikan penyedot aromaterapi kerana majoriti pengguna sekarang sangat aktif menggunakan platform digital. Jadi penggunaan pelbagai platform ini membantu menambah pendedahan produk kepada pengguna secara meluas dan meningkatkan potensi jualan. Antara langkah pemasaran yang kami lakukan ialah termasuk Instagram. Okey, daripada Instagram, kami dapat membuat naik gambar produk, kami membuat video pendek dan kami boleh meletakkan testimoni untuk pengguna serta maklumat promosi. Jadi untuk Instagram ni, kami akan buat penggunaan seperti membuat story Instagram, kami membuat repost story dan ia akan membantu meningkatkan capaian dan interaksi. Selain itu, kami menggunakan WhatsApp dan Telegram poster untuk membuat mesej ringkat dikongsi dalam kumpulan komuniti dan rakan-rakan yang terdekat untuk memastikan maklumat yang disampaikan secara lebih personal. Jadi, untuk WhatsApp ni atau Telegram turut digunakan untuk senang kami membuat membalas pertanyaan pelanggan dengan lebih pantas. Seterusnya, kami buat daripada TikTok. Jadi untuk TikTok, video kami hasilkan menggunakan hasil kreativiti sendiri, iaitu kami akan membuat konten untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan potensi jualan. Jadi untuk TikTok, kita boleh menghasilkan tatapan atau view kepada orang ramai dan menarik perhatian mereka untuk membeli produk tersebut. Okey, seterusnya ialah strategi pengedaran. Jadi strategi pengedaran merujuk kepada cara produk disalurkan daripada pengeluar kepada pelanggan. Jadi bagi memastikan penyedot aromaterapi ini mudah diperoleh dan sampai kepada sasaran pengguna, kami menggunakan beberapa saluran pengedaran. Yang pertama, pengedaran secara atas talian online dan pengedaran melalui influencer. Yang ketiga, pengedaran secara fizikal. Jadi untuk pengedaran secara atas talian iaitu online, kami menggunakan platform iaitu Instagram dan WhatsApp Business. Untuk pengedaran melalui influencer pula, kami meluaskan capaian pasaran, kami menggunakan Instafamer ataupun influencer kerana kaedah ini dapat meningkatkan jualan tanpa memerlukan kos pengedaran yang tinggi. Kerana influencer ni dia mempunyai pengaruh dan kepercayaan daripada pengikut mereka. Jadi apabila mereka mempromosikan penyedot aromaterapi ni, ia menjadikan produk lebih dipercayai dan meyakinkan kepada pengguna baru. Selain itu, influencer ni juga dapat membantu memperluaskan capaian dan kerana kandungan mereka boleh mencecah ratusan ribuan kepada pasaran yang pengguna untuk pendedahan produk. Seterusnya, pengedaran secara fizikal, iaitu untuk menarik pelanggan yang lebih selesa melihat dan mencuba produk secara terus sebelum membeli. Jadi untuk pengedaran yang face to face ni, kami akan membuat produk ini akan diletakkan di lokasi strategi seperti membuat booth carnival universiti, secara jualan kat busel dan di gerai komuniti. Okey, seterusnya iaitu strategi harga dan promosi. Jadi bagi menarik
pelanggan serta menggalakkan pembelian berulang, beberapa strategi harga yang kami perkenalkan iaitu harga special combo. Jadi pada minggu pertama pelancaran, kami memberi harga promosi untuk menggalakkan pelanggan mencuba produk buat kali pertama. Jadi selain itu kami menawarkan bundle set iaitu pembelian 2 atau lebih penyedut untuk ditawarkan harga dengan lebih rendah bagi memberi nilai tambahan kepada pelanggan. Jadi untuk strategi harga ini, kami dapat membantu meningkatkan tarikan produk dan memberi nilai kepada pelanggan serta memastikan produk lebih kompetitif dan di pasaran. Okey, berikut merupakan carta organisasi untuk kumpulan kami. Ketua Pengarah Projek Nurul Batrisha, Timbalan Ketua Pengarah Muhammad Izham Haris, Setiausaha Hanim Sufiah dan Bendahari Nurul Huda. Okey, seterusnya untuk perhubungan luar, Ifana Zurah, Multimedia Ainul Najwa dengan Muhammad Amirul Akil dan logistik Muhammad Adib. Okey, untuk skop kerja pula, Ketua Pengarah Nurul Batrisha ni dia merancang serta memilih program. Dia juga membahagikan tugas dan menjelaskan skop kerja. Selain itu, dia menyemak semula hasil kerja setiap ahli dan dia membantu ahli yang memerlukan bantuan. Untuk timbalan Ketua Pengarah iaitu Muhammad Izham Haris, dia membantu Ketua Pengarah projek dalam semua aspek, menyelia ahli jawatan kuasa yang lain dan dia juga membantu untuk memantapkan KPI perniagaan. Okey, seterusnya untuk setiausaha Hanim Sufiah. Hanim Sufiah ni dia menguruskan perkara yang berkaitan dengan permohonan Aista. Dia juga menyediakan sebarang surat rasmi yang diperlukan sebagai untuk semua permohonan dan dia juga menjadi pusat rujukan sekiranya terdapat segala permasalahan. Untuk bendahari pula, Nur Huda, dia membuat perancangan keuangan berkaitan dengan pengurusan dana untuk pelaksanaan program. Dia juga menyemak, menyimpan dan merekodkan segala bukti pembayaran dan juga mengira untung. Okey, next untuk perhubungan luar, Ifana Zurah, dia menghubungi dan berurusan dengan pembekal bagi mendapatkan produk yang diperlukan. Selain daripada itu, dia juga membandingkan harga, kualiti dan terma pembekal untuk mendapatkan tawaran yang terbaik. Seterusnya, dia juga memastikan bekalan yang diterima cukup mengikut kuantiti yang telah dipersetujui. Dan Multimedia pula untuk Ainul Najwa dan Muhammad Akil, mereka menguruskan penghasilan kandungan visual seperti poster, video dan juga gambar produk, mengendalikan media sosial untuk tujuan promosi dan pemasaran perniagaan. Seterusnya, mereka juga mengambil dan mengedit gambar dan video produk bagi kelihatan cantik. Okey, seterusnya untuk logistik Muhammad Adib. Muhammad Adib ni dia menguruskan penyediaan dan pengagihan stok produk. Dia juga mengurus penyimpanan stok agar tersusun dan selamat supaya stok tu tak bocor ke, terkoyak ke dan sebagainya. Dan dia juga memantau inventory bagi mengelakkan kekurangan atau lebihan stok. Saya Nur Huda binti Muhammad Nasir akan membentangkan laporan kewangan bagi projek inhaler kami. Untuk memulakan projek ni, kami telah mengeluarkan modal awal sebanyak RM200. Untuk modal ni kami gunakan untuk pembelian stok batch pertama serta kos pembukusan asas iaitu stiker dan QR. Okey, modal awal sebanyak 200 ni adalah duit kami pegang, iaitu pegang sebelum bisnes kami nak mula, dan modal tu RM200. Duit ni kami guna untuk membeli inhaler batch 1 sebanyak RM175 dan baki selebihnya kami akan gunakan untuk membeli packaging RM9 dan stiker RM16. Seterusnya, kita akan lihat pembelanjaan sebenar. Untuk secara keseluruhan, kami telah belanja sebanyak RM416.16. Jumlah ni bukan sahaja merangkumi stok inhaler untuk 3 batch, tapi juga merangkumi kos packaging sebanyak RM9 dan stiker sebanyak RM16. Kami memastikan setiap perincian kos ini diambil kira untuk mendapatkan gambaran modal harga yang tepat. Okey, dari segi jualan pula, alhamdulillah projek ni mendapat sambutan yang sangat baik. Kami telah mencapai jumlah jualan kasar sebanyak RM672. Okey, ini adalah hasil jualan daripada batch 1 dan batch 2
yang habis dijual serta sebahagian besar daripada batch 3 iaitu sebanyak 16 pieces inhaler sahaja yang terjual. Okey, untuk keuntungan pula. Okey, dan kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulannya, selepas menolak semua pembelanjaan daripada jumlah jualan, projek ini mencatatkan keuntungan bersih sebanyak RM255.84. Okey, ini bermakna kita tidak mengalami sebarang kerugian. Okey, dan projek ni terbukti sangat berdaya maju dan pengurusan modal harga kita berada di tahap yang sangat efektif. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya ialah refleksi tugasan. Sepanjang projek keusahawanan, kami belajar kepentingan pembahagian tugas dan perancangan awal melalui perbincangan dalam talian di mana setiap ahli mengurus aspek seperti kajian pasaran, pemasaran, operasi, kewangan dan refleksi. Cabaran seperti jumlah tugas yang banyak telah berjaya diatasi melalui kerjasama dan perbincangan kami. Projek ini melatih kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, pengurusan kualiti produk, pemahaman sasaran pelanggan serta menekankan bahawa kejayaan perniagaan bergantung kepada sumbangan setiap ahli, menyediakan kemahiran berguna untuk akademik yang berjaya. Pada minggu pertama, proses pendaftaran khusus bagi subjek JJA 3242 telah dilaksanakan. Pelajar diberi penerangan berkaitan struktur khusus, keperluan tugasan serta hasil pembelajaran yang perlu dicapai sepanjang semester. Minggu ini penting bagi memastikan semua pelajar didaftarkan dengan betul dan bersedia untuk mengikuti perjalanan khusus dengan teratur. Pada minggu kedua, Dr. Syarat menerangkan tentang prestasi dan performa tugasan keusahawanan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. Penerangan ini merangkumi kriteria penilaian, jangkaan pensyarah serta kesilapan lazim yang perlu dielakkan. Sesi ini membantu pelajar memahami tahap kualiti tugasan yang diharapkan dan memberi panduan awal untuk mencapai prestasi yang baik. Untuk minggu ketiga pula, melibatkan pembentukan kumpulan di mana pelajar telah dibahagikan kepada kumpulan masing-masing bagi melaksanakan tugasan keusahawanan secara berkumpulan. Proses ini bertujuan untuk menggalakkan kerjasama, komunikasi berkesan dan pembahagian tanggungjawab dalam kalangan ahli kumpulan. Pada minggu keempat, perbincangan pemilihan produk untuk jualan telah dijalankan bersama ahli kumpulan. Pelbagai idea produk telah dibincangkan dengan mengambil kira faktor permintaan pasaran, kos, kebolehsanaan serta potensi keuntungan. Perbincangan ini membantu kumpulan menilai kesesuaian produk yang akan dipilih. Minggu kelima melibatkan sesi konsultasi bersama Dr. Syarat berkaitan pemilihan produk. Pensyarah telah memberi pandangan, nasihat dan cadangan penambahbaikan terhadap idea produk yang dicadangkan. Sesi ini membantu kumpulan membuat keputusan yang lebih tepat dan realistik sebelum meneruskan pelaksanaan projek. Pada minggu ke-6, kumpulan telah melaksanakan agihan dan pembahagian tugasan kepada setiap ahli kumpulan. Setiap ahli diberikan peranan dan tanggungjawab tertentu seperti pengurusan pembekal, pemasaran, keuangan dan pembukusan bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan dengan lancar dan sistematik. Okey, pada minggu ke-7 tertumpu kepada perbincangan pemilihan pembekal, penetapan harga dan jenis pembukusan. Kumpulan berbincang secara terperinci bagi memastikan pemilihan pembekal yang sesuai, harga yang berpatutan serta pembukusan yang menarik dan praktikal. Perbincangan ini penting untuk meningkatkan daya saing produk serta memastikan keberkesanan strategi keusahawanan yang dirancang. Pada minggu ke-8, kumpulan telah berhubung secara langsung dengan pihak pembekal bagi mendapatkan maklumat berkaitan ketersediaan stok produk. Perbincangan ini bertujuan memastikan bekalan produk mencukupi, tempoh penghantaran yang sesuai serta mengelakkan sebarang masalah kekurangan stok sebelum jualan dimulakan. Pada minggu ke-9, melibatkan perbincangan bersama ahli kumpulan serta pembelian stok pertama. Pada masa yang sama, kumpulan turut melaksanakan proses pembukusan produk mengikut konsep yang telah dipersetujui.
Aktiviti ini membantu memastikan produk sedia dipasarkan dalam keadaan yang kemas, selamat dan menarik. Okey, seterusnya kita masuk kepada minggu yang ke-10. Kumpulan kami telah menyediakan bahan pemasaran termasuk penempatan harga produk. Stok produk yang diperoleh telah disusun dan disahkan sedia untuk dijual. Kumpulan turut melaksanakan aktiviti promosi serta sebaran poster bagi menarik minat pelanggan dan meningkatkan kesedaran terhadap produk yang ditawarkan. Seterusnya kita masuk kepada minggu ke-11. Tindakan susulan, tugasan masing-masing telah disusun dan dipantau oleh ketua kumpulan bagi memastikan setiap ahli melaksanakan peranan dengan baik. Selain itu, kumpulan turut membuat penambahan stok jualan terakhir bagi memastikan kesinambungan sehingga akhir projek ini tersebut. Pada minggu ke-12, kami menekankan kepentingan perancangan dan koordinasi dalam kumpulan. Tindakan susulan yang disediakan oleh ketua memudahkan setiap ahli menyiapkan tugasan masing-masing dengan lebih tersusun. Dengan itu, penambahan stok jualan terakhir memastikan kelancaran operasi kepuasan untuk pelanggan. Secara keseluruhan, minggu ini menunjukkan bahawa komunikasi berkesan, tanggungjawab bersama dan perancangan yang rapi adalah kunci kejayaan kumpulan. Okey, pada minggu ke-13 pula, menyaksikan pelaksanaan jualan buka bonet sekitar UKM. Aktiviti ini memberi peluang kepada kumpulan membuktikan kemahiran pemasaran secara langsung, berinteraksi dengan pelanggan serta meningkatkan jualan pendadak lebih aktif dan terbuka. Okey, pada akhir minggu, iaitu minggu 14, kumpulan telah melaksanakan analisis keuntungan jualan. Analisis ini melibatkan pengiraan kos hasil jualan serta keuntungan bersih yang sepanjang tempoh projek yang dilaksanakan. Hasil analisis ini membantu kumpulan menilai keberhasilan strategi keusahawanan yang dilaksanakan serta menjadi bahan refleksi untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Terima kasih.